duit kita ni semakin banyak nombor, tapi sebenarnya semakin miskin atau semakin kaya. Contoh mudah, kalau hari ni ada RM10,000 dalam KWSP, lepas 30 tahun dengan dividen 5.6% setahun, jumlahnya jadi lebih kurang RM51,000. Nampak banyak kan? Tapi cuba fikir semula. Kalau harga barang naik, inflasi meningkat dan nilai ringgit pula makin jatuh, RM51,000 tu masih nampak besar di mata, tapi kecil pada kuasa beli. Tahun 1997, ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tahun 2015, jatuh lagi 35% setahun. Maksudnya, kalau ada RM10,000 dalam akaun, nilainya tetap RM10,000 di kertas, tapi kuasa belinya hilang separuh. Sebab tu orang kaya tak simpan harta dalam duit kertas. Mereka simpan dalam harta yang kekal nilainya, macam tanah, bisnes dan yang paling mudah diakses, emas. Zaman Nabi Muhammad SAW, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Hari ni 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Bayangkan, bukan 30 tahun, tapi 1400 tahun pun nilai emas tetap sama. Kalau anda nak lindungi simpanan daripada hilang nilai, mula alihkan sebahagian simpanan kepada emas fizikal. Saya dah sediakan video panduan 5 langkah mudah buka akaun emas secara percuma. Boleh rujuk pin video, insya-Allah saya bimbing sampai faham.